Jadi bacaan yang betul ialah at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Kadang-kadang ada orang dia terlepas pandang ataupun dia kurang mengambil perhatian, dia baca macam ni. At-tahiyya, at-tahiyya. Sepatutnya at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Macam tu. Ya, kalau kita tengok tulisan kan, dekat huruf ta ada sabdu. Ini at-ta, ada bahagian ya. At-tahiyya. Ni. Ya ni ada sabdu tuan-tuan. Ya, dia bukan mati, ada sabdu. At-tahiyyatu. Cara sebut dia. At-tahiyyatu. Baik. Kemudian bunyikan ra dia dengan betul. At-tahiyyatul mubah. Nipiskan dengan tul mubah, tapi tul mubah. At-tahiyyatul mubah. Ba. Ra tebal. At-tahiyyatul mubarakatus. Ka dengan raka. At-tahiyyatul mubaraka. Tussa. Ni tussa huruf sad. Ya, betulkan huruf sad. Tussa. At-tahiyyatul mubarakatus. Ya. Salawatu. Ya, salawat. Maksud saya, huruf lam, huruf waw, huruf ta tu nipis. Bunyi nipis. Salawat. Jangan salawat. Salawat. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Ikut pelan-pelan. Saya buat pelan-pelan tu tuan-tuan sekalian. Pasal ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia tak pandai pun nak baca kan. Dia tak kenal huruf. Jadi saya cuba baca satu-satu kalimah itu bagi mereka yang tak pandai baca ni ya. Cuma ikut saja bacaan saya. At-tahiyyatul. Macam tu ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu. Lagi sekali. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyi. Tengok sini satu lagi. Di sini juga biasa berlaku kesalahan. Di mana ada di kalangan kita yang baca tayyibah. Tayyibah. Sedangkan dia ada sabdu. Tayyi. Bagi bawah. Tayyi. Ada bagi bawah ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyi. Pastikan bunyi bagi bawah. Jangan bunyi mati dengan tut tayyibah. Salah itu ya. Tut tayyi. Baik. Tut tayyibatu lillah. Sekurang-kurangnya kita panjangkan 2 harakat tuan-tuan sekalian. Ya, jangan kita buat macam ni. Kita baca tut tayyibatu lillah. Tak mau gitu. Mesti panjang. Sekurang-kurang 2 harakat. Tu lillah gitu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Macam tu, ya. Saya tanda tempat-tempat yang selalu orang salah tuan-tuan sekalian. Di sini tadi saya sebut ya pada huruf ya. Di sini satu orang selalu salah. Ya. Lagi satu di mana? Di sini. Tayyibah. Di sini selalu saya jumpa orang salah huruf ya ni. Ya, lagi satu dia pendekkan di sini. Ini 3 tempat yang saya selalu jumpa orang salah. Selalu dia baca macam mana? At-tahiyya macam tu. Sini tut tayyibah. Jadi sebutan betul-betul at-tahiyyatu. Sini tut tayyibatu. Sini panjang. Lillah. Dengan lillah. Salah. Baik, lagi sekali saya buat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu untuk yang pertama. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuan-tuan sekalian, tempat yang biasa saya dengar orang salah di sini. Di sini. Ya, sini tempat yang selalu salah. Lagi satu sini. Apa yang salahnya? Dia baca panjang. Dia buat macam ni. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sedangkan huruf kaf tidak ada alif. Huruf ya tidak ada waw. Maka tak perlu dipanjangkan suara. Pendek saja. Assalamu alayka macam tu ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa nampak tak? Ya, yang salahnya macam mana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang salahnya macam tu. Jangan panjang. Yang betul macam ni tuan-tuan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan dipanjangkan sini. Lagi sekali saya ulang. Assalamu alayka ayyu. Ni untuk orang-orang yang tak pandai baca ya, yang baru-baru nak belajar macam ni. Assalamu alayka ayyuhan. Ka ayyuhan, nampak huruf ka jangan panjang. Ayyuhan nabiyyu wa ayyuhan nabiyyu wa nampak tak? Sini. Jangan panjang dengan ayyuhan nabiyyu wa salah. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sini jangan panjang. Jangan pula kita baca wa barakatuh. Salah. Kena wa barakatuh. Sini betul panjang. Pada lillah tapi dekat tuh jangan panjang. Baik, saya ulang balik semula. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.